satu agama yang susah. Tetapi sebenarnya Islam tu agama yang mudah. Mungkin dekat waktu petang nanti kita ada satu lagi sesi, mungkin saya akan kupas lebih mendalam waktu petang nanti tentang perkara ini. Yang kedua, saya nak beritahu tentang latar belakang saya. Saya sebenarnya telah dilahirkan sebagai seorang Islam, tetapi ibu bapa saya membesarkan saya menjadi seorang Hindu. Dan Alhamdulillah 7 tahun yang lepas saya telah kembali, telah revert kepada agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya-tanya kan, bagaimana perkara ini boleh terjadi? Saya katakan demikian kerana kita di dalam Islam, kita percaya setiap bayi yang lahir di dunia ini adalah lahir dalam keadaan fitrah, iaitu fitrah Islamiah. Semua kanak-kanak di dunia ni, tak kira anak tu lahir dekat Jepun ke, dekat Korea ke, Afrika ke, Amerika ke, Eskimo ke, China ke, India ke, semuanya adalah lahir dalam keadaan fitrah Islamiah. Tetapi ibu bapa, masyarakat sekeliling yang mencorakkan seseorang itu menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, maupun Hindu, Buddha ataupun free thinker, tetapi lahirnya dalam keadaan fitrah. Sebab itu bila ada orang memeluk agama Islam, saya lebih suka mengatakan dia tu revert kepada agama Islam dan bukannya convert. Sebenarnya istilah convert digunakan oleh orang Kristian. Bila orang masuk agama Kristian, dia kata he is a convert to Christianity. Dan orang Kristian tak boleh pakai istilah revert, tak boleh. Sebab mereka percaya setiap bayi lahir dengan warisan dosa. Dosa warisan tadi, setiap bayi lahir dengan tu. Hanya Islam yang kita kata reward. So bila kata reward, dia kata what do you mean? Ini membuka peluang untuk kita berdakwah. Satu jalan ya. Baiklah. Seterusnya topik kita Hinduisme. Apa itu Hinduisme? Kita pergi sejarah sedikit. Kalau hari ini kita cakap Hindu, kita sudah terbayang agama Hindu, betul tak? Tetapi kalau kita ikut dengan betul, makna takrif Hindu itu sebenarnya bukan agama. Ia adalah satu takrif geografi, satu takrif tentang satu tempat, iaitu benua India yang kecil tu. Ia adalah sebalik lembah Hind, Indus Valley ya, Indus Valley, lembah Indus ataupun Hind. Ia adalah sebalik lembah itu. Kalau lembah Hind ni adalah dekat kawasan Pakistan sekarang, dekat utara, dekat Kashmir Pakistan, dekat situ dia ada Indus Valley. Jadi yang bahagian selatan daripada Indus Valley ini dikenali sebagai kawasan Indus, Hind. Jadi bila orang Aryan ni asal daripada kawasan Parsi, Asia Tengah ya, dekat kawasan Parsi. Bila mereka datang menakluki India, waktu itu mereka tak boleh sebut Indus, mereka sebut Hindus. Jadi orang-orang yang tinggal di benua India dikenali sebagai Hindu. Tetapi itu bukan sebagai agama, tetapi geographical term. Contohnya kita di Malaysia. Kamu rakyat mana? Saya rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mungkin Kristian, mungkin Islam, mungkin Buddhis, mungkin Hindu. Bukan berkaitan dengan agama, tetapi berkaitan tentang nationality ataupun geographical term, Malaysia. So Hind sebenarnya adalah geographical term. Dan penduduk asal benua India adalah daripada golongan Dravidian. Dan golongan Dravidian ini biasanya kulit mereka ni gelap, hitam manis. Dan orang Aryan yang datang daripada Parsi, mereka biasanya adalah berkulit cerah. Sebab itu mungkin kalau kita lihat di utara India, kebanyakan penduduk ni adalah berkulit cerah. Kalau kita pergi selatan India, kebanyakan penduduknya adalah hitam manis, gelap. Sebab mungkin bila orang Aryan datang menakluk, penduduk asal Dravidian, mereka semakin ke selatan, semakin masuk ke dalam hutan dan sebagainya. Jadi Hinduisme, nama itu adalah a misnomer. Macam pertanyaan yang ditanya tadi. Di dalam Al-Quran, orang-orang Kristian disebut sebagai Nasrani. Kenapa kita panggil mereka Kristian pula? Sebenarnya semasa Jesus Christ hidup, ataupun Nabi Isa alaihissalam hidup, orang yang sama ya, Jesus Christ, Nabi Isa orang yang sama. Masa baginda hidup dulu di muka bumi ini, tidak ikut Bible. Saya ikut Bible, bukan ikut Quran sekarang. Kita pakai kitab dia, tak apa. Ikut Bible, semasa Jesus Christ hidup, tidak pernah ajaran dia ataupun pengikut dia dipanggil sebagai Kristian. Tak ada. Perkataan Kristian wujud dalam Bible 3 tempat, 3 kali saja. 2 kali disebut sebagai Kristian oleh orang-orang pagan, demi orang yang tidak terima ajaran Jesus Christ.
musuh-musuh Jesus Christ, yang panggil pengikut Jesus Christ sebagai Kristian, sebagai bentuk sindiran, in a condemning name. Jadi Kristian tu dalam panggilan yang secara kutuk, dan sekali disebut kalau tak salah saya oleh Peter untuk memberi semangat kepada rakan-rakan dia, we Christian sebagai contoh. Jadi itulah perkataan Kristian bukannya berasal daripada Jesus Christ, tidak, tetapi menjadi sebutan oleh orang-orang lain selepas itu. Dan kenapa kita menamakannya sebagai Kristian? Sebab itulah nama yang mereka difahami. Kalau kita kata Nasrani, kita jumpa orang Kristian, kita kata, you are Nasrani? No, I'm not Nasrani, I'm Christian. Dia tak tahu beza dia kan, persamaan dia tak nampak. So kita cakap bahasa yang mereka boleh faham. Begitu juga hari ini kalau kita kata Hindu, kita tidak refer kepada geographical term, tetapi kita refer kepada agama orang-orang Hindu tadi. Sepatutnya agama mereka dinamai sebagai Brahminism ataupun Vedaistic religion. Tetapi tak apa, kalau mereka dah biasa dengan agama Hindu, kita panggil agama Hindu. Baiklah, seperkara lagi tentang diri saya. Saya dilahirkan dalam keluarga Hindu. Jadi dari kecil saya diajar tentang agama Hindu. Jadi saya masih ingat lagi, masa daripada kecil lagi, ibu bapa saya akan suruh saya sembahyang. Kita ada banyak patung-patung berhala. Kita ada macam kuil kecil lah dalam rumah. Dia ada berhala kecil dalam rumah, ada beberapa patung-patung berhala dalam tu. Kemudian setiap kali kita sembahyang pagi dengan waktu matahari nak tenggelam, pagi dengan sebelum malam, ya. Jadi kita akan nyalakan pelita-pelita kecil, dan kita namakan pelita-pelita itu sebagai diwa. Jadi bila nyalakan diwa, lepas tu kita akan sembahyang dan letak tangan atas pelita tu, api tu sikit. Saya tak tahu kenapa lah, mungkin dekat India dulu sejuk, dia main api, letak panas-panas, panaskan badan, jadi satu adat. Saya tak tahu, wallahualam, saya tidak tahu. Tetapi itulah caranya kita dibesarkan. Dan cerita tentang agama Hindu ni, agama Hindu biasa dikenali sebagai satu agama politeistik. Politeistik bererti satu agama yang percaya kepada banyak Tuhan. Dan memang benar, ada orang Hindu percaya 3 Tuhan, ada orang Hindu percaya 10 Tuhan, ada orang Hindu percaya sampai 330 juta Tuhan. Tu dia. Tetapi sebenarnya agama Hindu lebih merupakan satu agama panteistik ataupun panteisme. Agama panteisme bererti satu agama yang percaya semua adalah Tuhan. Orang Hindu percaya semua ialah Tuhan, semua adalah Tuhan. Contohnya, ada orang Hindu sembahyang pada matahari. Bila matahari terbit, dia akan sembahyang menghadap matahari. Bila matahari tenggelam, dia akan menghadap matahari. Dan bagi mereka pantang membelakangkan matahari. Ada orang Hindu